Assalamualaikum, hai guys. Lama tak bersiaran, rasa macam dah sebulan lebih kot. A bit busy lately. Last kali hari tu yang sebelum final exam, first sem. Alhamdulillah dah tamat dah first sem. Dah habis final exam, sekarang menunggu result lah. Rasanya dah lusa kot, result keluar. Dan Alhamdulillah sekali lagi kali ni for the first time lah dalam tempoh sebulan dah datang ke library USM untuk hajatnya untuk nak nak buka sikit lah, bukanlah nak kata nak study tapi more related to the work lah, kerja. Ada kerja sikit nak buat, preparation untuk esok nak ke mahkamah untuk urusan kerja lah. Sebenarnya banyak perkara berlaku dalam tempoh sebulan dua ni, in terms of work pun. Starting from this month, 1st of August, transfer untuk ke jabatan baru, Human Resource Department, di tempat kerja aku. Kalau sebelum ni aku adalah sebagai Head of Facility. Sekarang ni bermula 1 bulan 8, iaitu 1st of August, aku ditransfer ke bahagian Human Resource, yang mana aku memegang portfolio sebagai Head of Human Resource Development lah. Kenapa transfer ini berlaku? Banyaklah reason dia, kalau nak cerita tu panjanglah ceritanya. Atas beberapa sebab, tapi yang paling utamanya adalah untuk growth lah, untuk perkembangan kejayaan career growth di masa hadapan. Dan aku sendiri pun tak dapat nak bayangkan lah, aku start kerja sekarang ni pun dah 14 tahun pengalaman kerja, 14 years experience. 4 tahun sebagai jurutera awam, bekerja dengan kontraktor, specialist and everything. Dan start pada tahun 2014 aku bekerja di sinilah, dapat offer kerja di Kelantan, di kampung aku sendiri. Daripada tahun 2014 sampai tahun ni sekarang, dah 10 tahun lebih, 10 tahun lebih, almost 11 years. So dengan umur aku sekarang pun, tahun ni Alhamdulillah, InsyaAllah, kata apa, dah cecah 4 series, dah cecah 40 tahun dah tahun ni. Dah tua dah, orang kata dah di peringkat pertengahan lah usia. So dalam tempoh orang panggil sebagai midlife crisis lah sebenarnya. Plan transfer tadi sebenarnya ada related jugalah. One of the main reason kenapa aku pernah sebelum ni, cerita dah lama dah, 2 tahun lepas lagi sebenarnya, aku minta untuk transfer ke department lain tu. One of the reason is because aku tak sanggup nak tengok diri aku ni stay dekat satu tempat ataupun buat kerja yang sama. Macam kita tadi lah, dah 11 tahun, almost 11 tahun sebagai head of facilities. Okay, dan aku tak dapat bayangkan kalau aku stay kat do the same thing in the facilities management sampai bila? Sampai pencen, sampai umur 60. Sekarang 40, means that another 20 years buat benda yang sama ataupun kerja yang sama, 30 tahun. Oh, cannot. I cannot imagine like that lah. Aku tak dapat bayangkan perkara macam tu. Dan dia, bagi aku dah mula, bukan nak kata tak seronok, bukan, seronok sebenarnya. Cuma bagi aku challenge, cabaran tu dah kurang. Dan motivation tu pun dah drop, passion itu pun dah a bit drop. So dia kurang lah, dia sync, dia vibe dia tu kurang sikit. So I want new challenge. Aku nak challenge yang baru, cabaran yang baru. So that's why aku request dengan GM aku, general manager aku, request for the transfer lah. Aku tak minta pun, asalnya bukan human resource juga pun, HR juga pun. Aku minta, asalnya waktu tu ada kekosongan di bahagian environmental section. So environment pun aku minat juga. Dan being at the facilities also, as a head of facilities also, memang aku terlibat jugalah dengan program-program atau aktiviti yang melibatkan environment punya program lah. So try to minta, tapi tak dapat lah pada waktu tu. And then kekosongan di bahagian HR pun ada, aku pernah minta tapi tak dapat juga, disebabkan oleh beberapa perkara lah. Yang pertama tu, reason kenapa tak dapat tu sebelum ni adalah disebabkan oleh tiada pelapis lah, yang mana staff aku pada waktu tu kurang berkemampuan untuk mengambil alih tempat aku lagi. Ini apa yang diberitahu oleh division head aku lah, ataupun GM aku sendiri. So aku terpaksa hold dulu. And then yalah, starting from that point, mungkin yalah salah aku juga, sebab aku pun mungkin tak guide betul-betul subordinate aku untuk get ready to take over my place. So that's why dalam setahun dua ni aku banyak guide pada anak buah aku, with hope that they can replace me and take over my place, so that I can go somewhere else lah, kan. Kalau tak, sampai bila pun aku tak boleh nak tinggalkan lah posisi aku sebagai head of facility tu, selagi mana anak buah aku ni, subordinate aku tak ada kemampuan untuk nak take over. Tapi Alhamdulillah, tahun ni peluang tu datang.
beberapa faktor jugalah yang membantu, yang freeze, recruitment freeze, and then kebetulan ada expatriate daripada Japan pun datang support di session aku. So alhamdulillah, jadi sampai bulan 8, 1st of August, officially I have been transferred from the facility session to the human resource development. Cuma itulah, in terms of tanggungjawab roles tu a bit complicated. Sama ada daripada satu session aku pegang, iaitu facility session, being ada human resource development, actually aku pegang portfolio 3 session, iaitu industrial relations session, education and training session, and another one is employee welfare session. So daripada satu session kepada 3 session. Tapi itulah, itu apa yang aku nak sebenarnya. Memang itu yang aku carilah. Orang luar kata cari penyakit, tapi bagi aku bukan cari penyakit pun. That is actually what I want lah. And being in the HRD, Human Resource Development, it's a totally new game actually, sebenarnya kalau bagi aku lah. Di facility, dengan background sebagai engineer, background sebagai in the technical, I deal a lot with the system, compare dealing with the human lah. Walaupun indirectly memang ada melibatkan human, ada melibatkan orang juga, tapi not that direct sangat lah, tak banyak sangat. Banyak terlibat dengan sistem, bukan manusia punya. So dealing dengan bukan manusia ni different, lain. Dia banyak yalah technical aspect, and kebanyakannya aku boleh solve through the logic, dengan menggunakan logik. Yang aku boleh fikirkan untuk settle masalah, aku boleh guna dia. Tapi di HR ni kau tak boleh guna logik. Kau nak guna logik, kau nak berdepan dengan manusia, memang satu masalah besar, dia akan backfire balik. Cannot. Sebab HR ni pegang satu tanggungjawab yang kalau kita silap buat keputusan, memang dia akan impact kepada syarikat, baik pada waktu sekarang dan ataupun di masa hadapan. So being ada HR, aku kena selalu berpegang pada fakta, selalu berpegang pada data, fakta dan akta. Itu yang paling penting, especially sebagai ketua pembangunan sumber manusia ni, industrial relation and then trade union also di bawah tanggungjawab aku, kena main dengan akta. Itu tak ada lagi Employment Act, Industrial Relation Act, Trade Union Act, and then standard company, policy daripada company, itu semua memang kena sumbat dalam kepala lah. Which is tak sama lah dengan macam sebelum ni. Facility tu jarang aku tak tengok sangat pun data, dia lebih kepada experience saja. And then bila kita turun on site, kita boleh tengok situasi on site, and then kita boleh solve the problem on the spot, tak ada masalah. Tapi kalau dengan HR ni, no, tak boleh main. So pengalaman aku so far dah 3 minggu lebih dalam HR ni. Serius memang struggle lah. Masa sekarang memang aku struggle untuk nak catch up. Ialah sebab aku pergi masuk ke HR ni pun bukan sebagai orang kata apa di peringkat bawahan. Kita nak masuk ni terus sebagai seorang ketua. So the expectation from the people, expectation from the subordinate, macam mana aku nak chop, macam mana aku nak approve something kalau aku sendiri tak faham benda tu, tak boleh. So kena pulun, kena study, kena tengok banyak akta, and then kena memahami banyak perkara lah. So dari 3 minggu ni aku pun dah lost count berapa kali aku migraine, berapa kali aku memang headache, berapa kali orang kata apa, yalah, rasa tak sedap badan, nak demam semua. Tapi alhamdulillah, Allah kuatkan juga badan aku ni, tak adalah jatuh sakit apa semua. InsyaAllah boleh terus bertahan lah. Dan dalam tempoh beberapa bulan ni memang tak boleh nak lari daripada situasi. Tapi alhamdulillah, kebetulan juga sebab waktu ni sebulan 2 ni sampai bulan 9 ni tengah cuti semester break master aku. So yalah, tak tertekan sangat lah. Kalau bayangkan kalau sekali kena time dekat-dekat nak final exam, memang menangis jugalah. Tapi alhamdulillah 2 bulan ni memang kena pulun, memang kena study, kena faham betul-betul roles and responsibility. And selepas bulan 10 nanti, itulah, kena banyak bagikan masa lah antara my new roles as a ketua pembangunan sumber manusia, and then sebagai student juga. Okay, and then banyak perkara lah, family, need to take care. Itu satu benda wajib lah yang tak boleh lari. That's the main one. Itu yang paling utama, melebihi daripada apa-apa sekalipun lah. Okay. So itu dia. Apa yang aku buat hari ni adalah untuk nak study lah, preparation untuk esok. Berbalik pada yang tadi, preparation untuk esok. Esok betul lah, esok aku akan ke KL, ke mahkamah untuk urusan ada a bit discussion lah dengan union dan juga dengan pihak pendaftar mahkamah, bersabit dengan collective agreement lah. So this is also the new challenge for me. Cuma sekarang ni yalah, first time aku akan berhadap dengan ni. Harapnya everything will okay lah, go smooth lah. Cuma daripada engineer sebelum ni,
Sekarang ni lebih kepada lawyer company pula lah. Kena belajar pasal akta, kena tahu pasal all the regulations yang bersabit dengan pekerja. Sebab apa? Sebab need to defend ourselves and then need to defend the company lah. Lebih kepada peguam bela pada syarikat. Tapi dalam masa sama kena jadi pendakwa raya pula untuk DI, domestic inquiry, mahkamah dalaman, setiap kali berlaku disciplinary punya case. So that's why kata daripada engineer sebelum ni kepada lawyer pula, kena belajar macam mana untuk jadi lawyer. And then because of that lah juga start daripada bulan ni aku tambah lagi masalah dalam hidup aku ni. Okay, tambah lagi masalah dalam hidup aku ni, iaitu apa? Aku ambil pula diploma eksekutif in law. Diploma eksekutif dalam perundangan, semata-mata sebab nak memahami roles and responsibility aku sebagai seorang ketua pembangunan semua Malaysia ni, yang mana kita kena berdepan dengan undang-undang, kita kena berdepan dengan tindakan-tindakan disiplin. Sebab without that knowledge, tanpa ada pengetahuan dalam benda-benda macam tu, memang sangat bahayalah. Bukan hanya bahaya pada diri sendiri, bukan hanya bahaya pada syarikat, tapi nak mengelakkan kezaliman atau mengelakkan ketidakadilan tu berlaku kepada pekerja-pekerja. Itu yang paling penting sebenarnya. So kena prepare diri aku dulu dengan ilmu, that knowledge dulu. Kita nak menghadap dengan orang, kita nak jatuh hukum atas orang, of course kita kena ada knowledge dulu. That's a very important lah. That's why atas sebab itu aku sambung pelajaran, buat master continue, dalam masa sama tabur lagi, buat pula diploma in law, diploma perundangan pula. At least kita tahu dah basic dia, and then kita tahu dah terms yang digunakan yang biasa dalam law, dalam legal, everything. Tak adalah nampak kita, bukan soal nampak, tak adalah macam aku tak tahu pasal benda tak boleh bahaya, sebab position aku, responsibility aku, kita tidak membenarkan aku untuk ambil mudah lah akan perkara ini. Tanggungjawab tu memang sangat besar. So that's why bila kita pegang tanggungjawab yang besar ni, amanah tu besar lah. Bila kita ada kuasa, sebenarnya kuasa tu bukan untuk kita sendiri, tapi kuasa tu boleh menentukan hidup orang lain juga. Kalau kita kurang ilmu, kurang knowledge, itu yang takutnya jadi kehidupan orang lain tu boleh efek lah, boleh terjejas disebabkan oleh kesilapan daripada kita sendiri atau kejahilan kita sendiri untuk gagal mendalami ilmu-ilmu yang sepatutnya kita tahu. That's the reason lah. Alright, so aku rasa itu saja. Sekarang pun dah pukul 9.30 dah. Aku nak masuk ke dalam, start untuk preparation, belajar, dan juga hajatnya nak pinjam buku jugalah, buku-buku yang related dengan HR yang ada dekat library ni. Buku pinjam banyak, tapi baca tu masa tu Allah masa ni memang satu benda yang agak sukar lah bagi aku. Tapi tak apalah, sebenarnya ada je banyak masa, tapi lara tu masih lagi susah aku nak fight. InsyaAllah doakan sentiasa kuat lah, kuat hati dan kuat tubuh badan untuk beri yang terbaik lah untuk semua orang. Itu saja. Baik, until next time. Assalamualaikum.